Seorang lelaki dipercayai menceroboh ke dalam kawasan sebuah rumah dalam kejadian yang tular di media sosial baru-baru ini. Difahamkan, lelaki tersebut dilihat memasuki kawasan berpagar tanpa kebenaran dan terus menuju ke arah sebuah kenderaan pacuan 4 roda yang diletakkan di pekarangan rumah berkenaan. Tindakan itu menimbulkan tanda tanya dan mencetuskan suasana tegang apabila pemilik rumah yang ketika itu sedang membaiki motosikal menyedari kehadiran individu terbabit. Pemilik rumah kemudian menegur serta bertanyakan tujuan lelaki itu memasuki kawasan kediamannya tanpa izin. Situasi berkenaan sempat dirakam dan kini mendapat perhatian orang ramai yang menyuarakan pelbagai pandangan berhubung keselamatan kawasan perumahan. Setakat ini, belum ada sebarang pengesahan rasmi daripada pihak berkuasa, namun orang ramai diingatkan agar sentiasa berwaspada dan mengambil langkah keselamatan bagi mengelakkan kejadian seumpama itu berulang. Mana motor rumah